Dah pencen tapi poket masih kosong. Jom kita buat bisnes santai-santai daripada rumah sahaja. Ramai orang lepas pencen rasa nak tenang-tenang, nak banyakkan ibadat. Tapi dalam masa yang sama, poket nak kena isi juga. Nak tak cari bisnes yang senang, tak leceh tapi ada hasil. Video ni untuk kakak-kakak abang-abang yang dah pencen tapi tengah fikir apa yang aku nak buat sekarang ya. Kak Yu nak kongsikan satu peluang bisnes yang modal kecil, tak perlu pegang modal langsung. Profit pula lebih 70%, tak payah nak buka kedai, tak perlu nak jadi founder, tak perlu nak gajikan pekerja, tak perlu nak pergi pejabat pun. Boleh buat 100% online. Orang yang datang cari kita, bukan kita yang cari orang. Itu yang paling best. Yang paling best lagi, bisnes ni sesuai untuk semua golongan umur. Nak duduk rumah, nak relax-relax pun boleh. Buat ikut step, kita jemput rezeki datang. Kalau nak tahu lebih lanjut, komen nak bisnes pencen sekarang. Dan klik tudung biru Kak Yung dan isi maklumat yang Kak Yung perlukan. InsyaAllah Kak Yung akan bantu step by step dan guide macam mana nak capai income relax-relax saja daripada rumah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat untuk ramai orang lain. Percaya hidup penuh keajaiban. Assalamualaikum.